ada pegang kripto, boleh jual sekarang, ada cash flow, yes. Okay, cikgu pun dah prepare cash ni. Kita kena do something lah. Kita ada call Bitcoin sebab jual mungkin. Okay, menarik soalan ni Kalau jatuh 30k pun saya masih ada cash untuk top up. Persoalan dia, kalau 70k banyak ni, 30k boleh beli double. Faham Boleh beli double. Kalau ada duit untuk top up masa harga 30k ni kalau jatuh besar lah, kalau jatuh kat 30k kan. Kalau nak beli double, alright, boleh beli double. Tapi yang ni dapat satu, yang ni dapat dua. Kenapa tak nak beli dua je? Macam mana nak beli dua? Contoh nak beli dua adalah yang sekarang ni jual. Nanti dah jatuh separuh harga, beli balik. Harga yang sama yang jual tadi tu, boleh dapat dua. Alright, boleh dapat dua Bitcoin. Yes. Tapi itu je. Confirm ni jatuh ke 30-40. Janganlah tunggu 30-40 baru nak beli kan. So bila dah jatuh tu, startlah beli sikit-sikit. Cuma lagi murah daripada 70. Itu maksud dia. Okay, kalau kita lulus, Bitcoin boleh naik balik tak walaupun square flat? Dia macam ni.